Kalau seorang lagi pula, wa amma Abul Jahmi fala yad'u ala atikihi. Ni dia tak pernah letak tungkat daripada bahu di mana apa. Dia bahi pukul bini. Baik betul. Yang nikah dah sebelum ni. Wara bahi pukul bini. Betul. Tu mana kena cerita tu. Hak Abu ni Muawiyah ni pula baik. Tapi lah tak ada benda. Susah ni kalau nikah dengan dia. Hak tu pula bahi katak bini. Kena royak. Itu benda keaiban. Tapi boleh royak. Ini nak cerita hanya membabitkan dua orang. Kena cerita keburukan. Sama ada nak pilih jadi pasangan tidak terpulang. Sama telah kita nak pilih pemimpin negara. Membabitkan satu negara. Membabitkan ummah. Ni kena cerita lah. Apa dah? Hak risik ni cuma dua orang je. Kalau salah pilih, dua orang ni lah yang huru-hara, dua keluarga yang huru-hara. Tapi kita nak memilih pemimpin, kena cerita lah. Apa keburukan dia, apa kejahatan dia. Mengumpat, memang mengumpat. Tapi mengumpat itu dibenarkan pada syarak. Bahkan dalam ni Sayyidul Salikin tak cerita. Dalam kitab-kitab yang lain, contoh dalam kitab Dalil Falihin tadi contohnya, dia akan cerita berkaitan dengan hak kerajaan, berkaitan dengan kerajaan wilayah yang tidak mendirikan dengan hak kerajaan. Maknanya kerajaan tu tidak baik, kerajaan tu fasik, yang mana murafal ni tak cerdik, tidak pandai takbir. Hak tu bukan setakat harus kita mengumpat, fa yajibu zikru zalika liman lahu alaihi wilayah ammah. Mana kita boleh sebut, wajib sebut. Ni bukan kata harus, sunat dak lah. Ni wajib kita kena nyatakan. Sebab apa? Membabitkan masalah umum. Hak tu wajib kita kena kata. Hak kita kata tu mengumpat ke tak? Memang dinamakan mengumpat. Tetapi wajib, kenapa? Kerana kita nak menjatuhkan dia, kita nak lantik orang yang selayaknya. Buku dalam Dalil Falihin tadilah, kulit yang keempat, buku surat 368. Dia akan nyatakan di situ. Bukan setakat dibenarkan, wajib kita kena nyatakan. Sebab apa? Masalah umum, masalah ummah, kena nyatakan. Kemudian tambahan-tambahan kefasikan dia sendiri, kita kena nyatakan. Kalau dia menzahirkan kefasikan, kena nyatakan. Kita cerita masalah hukum syarak, aurat pun tak tutup, boleh nyatakan. Sebab apa? Sebab macam mana nak jadi pemimpin, macam nak jaga agama. Kalau semudah-mudah perkara seumpama tu tak boleh nak jaga, kita boleh nyatakan. Tambahan pula, itu termasuk yang keenam, menzahirkan kefasikan. Tapi dalam Sayyidul Salikin ni banyak lagi lah. Banyak lagi, contohnya orang tu orang jahat, kita berkawan dengan dia, kena nyatakan. Anak orang tu jenis bekasan main barang, nampak anak awak tu baik dengan dia tu, bahaya tu. Tu kita boleh nyatakan. Orang tu nampak baik, dia kalau dah baik, dia berhutang, dah lepas selesai berhutang, hilanglah dianya, kena nyatakan. Orang yang awak baik tujuan nak kenayak, nak berhutang, nak bayar ni, dia tengah atur strategi ni. Tiba-tiba orang tahu. Sebab apa ada orang cerita dia marah ke tak? Memang dia marah. Tapi itu dibenarkan pada syarak. Ini biasalah dalam kita kata, dalam mesyuarat ke contohnya. Sama dah juga. Nak latih sianu-sianu ni jadi bendahari, kena beritahu. Dia tu baik, tapi kalau bak duit sekarang, rasa cara lain lah. Tak berapa bila harap dia kalau bak duit dia jenis mudah kelabu mata ayah haji ni kalau bak duit. Bak lain tak apa, kena nyatakan. Marah dah dia, marahlah dianya. Itu dibenarkan. Bahkan kalau jelas ini mudarat, kita kata harta benda awam, harta benda wakaf contohnya, wajib kita kena nyatakan. Mengumpat mengikut tarikh, memang kena kepada tarikh mengumpat. Contoh lagi dalam Sayyidul Salikin ni, apabila engkau lihat akan seseorang baharu menuntut ilmu,
Padahal dia orang pergi pada orang yang bid'ah, mana orang tidak baik i'tikad, orang yang tidak baik agamanya, maka harus kau khabar kepadanya akan datang orang itu supaya jangan ia mengaji belajar kepadanya. Dia baru belajar, tak tahu nak beza betul salah. Dia pergi kepada orang yang akidah tak betul. Kita kena nyatakan di mana salah dia. Jangan duduk belajar orang seumpama tu. Cerita benda keburukan itu dibenarkan. Di antara lain, jika engkau lihat akan seseorang berulang-ulang pergi datang mengaji kepada orang yang fasik atau ulama yang jahat, maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasik dan kejahatan ulama yang jahat itu, supaya menjauh orang itu daripada berguru kepada orang yang demikian. Tapi engkau kosak maka itu kerana Allah. Jangan kau kosakkan kerana dengki akan dia, bukan yang dengki. Tapi dia ni tak boleh harap. Orang fasik, orang lawan Tuhan. Ilmu ada, tapi kerja dia lawan Tuhan, jual agama. Kena ayat beritahu. Bukan dengki dia tak. Kerana apa? Kerana supaya orang yang belajar ni, orang belajar dia betul benar, betul salah kadang-kadang dia tak boleh nak nilai. Tak boleh nak nilai, akhirnya dia pakai awak salah, rosak dia, kita boleh beritahu. Mengupak ke tak? Dinamakan mengupak sebab cerita keburukan, itu dibenarkan pada syarak. Sebab apa? Nak peringat kepada sama-sama orang Islam daripada kejahatan. Itu yang keempat. Yang keempat mempanjang dicerita dalam kitab-kitab berkaitan menakuti orang Islam daripada terpedaya, terpengaruh dengan kejahatan. Yang keempat ni juga pergi kepada berkaitan dengan risik orang meminang, berkaitan dengan nak lantik kerajaan, nak lantik ketua. Ketua tu ketua kampung ke, ketua majlis surah ke, tak kira lah. Tambahan pula ketua negara. Tu kena nyatakan. Dia kata jangan ngupak. Kata dia tak boleh, tu mengupak dibenarkan. Yang kamu balik kata kita tu bukan mengupak, fitnah. Fitnah kepada orang alim, fitnah kepada orang menegakkan agama. Ada kan seumpama ni. Kalau kata ke dia, awak mengumpat. Lepas tu lagi dia kata ke orang, tak apa pula. Dia kata ke orang. Ni masalah lah. Kita kata untuk menegakkan kebenaran sebab dia orang fasik, orang yang jalan sesat, jalan salah. Dia balas kata kita untuk menegakkan kefasikan dia. Dia fitnah kita, dia bohong kita pula. Tu sebenarnya kejahatan. Dia fitnah kepada orang yang nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk perkara yang diharuskan mengumpat. 6 perkara yang diharuskan, yang mana hukum asal mengumpat adalah haram ijma' ulama' kecuali 6 tempat ini. Alhamdulillah. Setakat itulah insya-Allah kita akan balik semula kepada surat sebelah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifi. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna masabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman kunna bis salihin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.